Dalam banyak-banyak menu yang Hamdan buat untuk bulan puasa tahun ni, resepi ni yang paling sedap, paling favourite sekali. So hari ni kita nak buat siakap masak pedas ala Thai. Bismillah. Okey, untuk perapan ikan kita perlukan garam, cili bos, serbuk kunyit, tepung jagung dengan air sikit. Korang lumurkan bagi rata, lepas tu boleh goreng dalam minyak yang panas. Bila dah garing macam ni boleh angkat, dan kita nak toastkan minyak dia dulu dengan menggunakan Vinda Dry Kitchen Towel ni. Memang best guna ni dekat dapur sebab dia tebal, lepas tu boleh serap minyak 3 kali ganda tau. Ni guna 1 lay pun dah cukup, so dapatlah berjimat sikit. Next, untuk kuah tumiskan bawang holland, bawang putih, halia dengan 10 biji cili padi dan juga 3 batang serai. Tumis sampai dia naik bau sebelum masukkan 1 sudu besar cili bos. Kacau-kacaukan sekejap, kemudian boleh masukkan pula air dengan 4 sudu sos tiram, 4 sudu sos cili, 2 sudu kicap sotong, 1 sudu kecil garam, chicken stock, gula sikit dengan setengah biji perahan limau nipis. Bila dah mendidih, masukkan daun limau, tomato, lada hijau, lada merah dengan daun ketumbar sikit. Korang kacau-kacaukan sekejap dan dah siap siakap masak pedas ala Thai kita hari ni. Macam biasa sebelum makan, kenalah bersihkan dapur dulu. So kita perlukan Vinda Wet Kitchen Towel ni. Yang ni pun best juga sebab sekali lap je semua minyak, sambal terus melekat dan dia boleh bilas sehingga 8 kali. So menu ni memang sesuai sangat kalau nak buat juadah berbuka. Memang sedap sebab ada rasa pedas, manis, masam-masam sikit. So korang bolehlah cuba resepi ni nanti kat rumah.